Lawang Sewu di dalam bahasa Jawa ataupun di dalam bahasa Melayu Malaysia bermaksud 1000 pintu, merupakan salah satu pusat tarikan pelancongan yang berada di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Asalnya, Lawang Sewu merupakan bagi sebuah syarikat kereta api yang pada waktu itu dikenali sebagai Nederland Indisch Spoorweg Maatschappij ataupun NISM. Selain kini menjadi sebuah tempat pelancongan, ternyata kota tersebut menyimpan 1001 misteri di dalamnya. Pada 15 tahun yang lepas, sebuah rancangan reality TV Indonesia Dunia Lain, di mana rancangan tersebut mengumpulkan beberapa peserta untuk menguji keberanian mereka ataupun dikenali sebagai uji nyali untuk berada di sebuah tempat yang dikatakan berhantu ataupun seram, ataupun di dalam bahasa sana disebut tempat yang angker. Lawang Sewu juga termasuk pilihan bagi rancangan Dunia Lain sebagai tempat angker pilihan mereka. Dikatakan pada 15 tahun lepas, salah seorang peserta mereka dikatakan meninggal dunia selepas mengalami uji nyali. Peserta tersebut dikatakan gagal kerana melambai-lambai ke arah kamera sewaktu melihat satu kelibat. Kalau di sini kita panggil Pontianak, tetapi kalau dalam bahasa sana dikenali sebagai kuntilanak. Jika korang buat carian di Google, korang akan temui 3 kisah klise tentang Lawang Sewu. Salah satunya tentang bilik bawah tanah yang dikatakan digunakan oleh tentera Jepun untuk mengurung orang Belanda di dalamnya. Dikatakan di dalam bilik tersebut tahanan berasak-asak sehingga ramai yang mati. Semenjak itulah diorang kata dekat dalam bilik bawah tanah tu akan ada satu bau yang hanyir. Mungkin bau hanyir tersebut bau darah. Misteri yang kedua tentang penampakan satu makhluk yang bermata hijau menyala. Dipercayai kalau korang tenung makhluk tu, semakin lama makhluk tersebut akan semakin mendekat. Kisah ketiga pula tentang penampakan seorang wanita yang berpakaian Belanda. Dikatakan sering terlihat berada di kota tersebut lah. Kisah keempat tentang satu kolam tua ataupun sumur yang berada di Lawang Sewu. Menurut orang dekat situ, pada tengah malam akan terdengar bunyi teriakan ataupun bunyi suara rintihan seperti diseksa. Dipercayai di kawasan kolam itulah tempat tentera Jepun menyeksa orang Belanda. Kisah kali ini aku dapat fresh daripada seorang kawan yang pernah membuat lawatan di Lawang Sewu. Dia telah menangkap beberapa keping gambar sewaktu berada di sana. Dan dia bernasib baik. Sewaktu pulang di Malaysia, gambar-gambar tersebut terdapat beberapa penampakan di belakang gambar, di bangunan-bangunan, di bahagian bangunan tersebut. Jika korang lihat dengan betul gambar tu, terdapat beberapa wanita yang berpakaian gaun, English gown, dengan muka yang agak pucat. Jika korang baca beberapa komen tentang Lawang Sewu, penduduk sekitar juga ada yang mengatakan kadang-kadang pada waktu malam jika korang lalu dekat kawasan Lawang Sewu, penampakan syaitan seperti Pontianak. Kadang-kadang korang boleh ternampak pocong berada di atas bumbung. Bunyi macam klise, tapi bayangkan kalau korang betul-betul nampak. Ada juga yang nampak, orang kata beberapa penampakan seperti askar Belanda dengan memegang pedang yang sedang menjaga pintu masuk
Selalunya penampakan tersebut hanya akan dapat dilihat pada waktu berkabus ataupun pada waktu musim yang orang kata tak bagus lah, mungkin waktu hujan ke apa, diiringi dengan satu bau yang kurang menyenangkan, mungkin bau busuk seperti bau hagi darah. Untuk makluman korang, nama kota tersebut Lawang Sewu yang bermaksud 1000 pintu, tapi sebenarnya Lawang Sewu tidaklah sampai mempunyai 1000 pintu, tapi kerana kota tersebut mempunyai banyak pintu, jadi orang-orang di sana memberi gelaran 1000 pintu. Ada yang mengatakan hanya terdapat 249 pintu. Ada sebuah blog yang mengatakan 400 lebih, dan ada juga yang mengatakan jika termasuk dengan kiraan tingkap dan pintu, hampir 1000 pintu, iaitu 982 pintu. Jadi tak ada satu jawapan yang betul-betul tepat ada berapa pintu sebenarnya dekat Lawang Sewu.